Daripada segi emosi macam mana? I mean, of course macam saya cakap tadi lah. Pergi hospital mana pun dapat diagnosis, manusia ni sama kan, respon dia. Kalau you boleh share dengan audience lah. I mean, emosi ni berbagai kan. Ada yang relax je, dia tahu kan dia dapat kanser. Mungkin semasa dia detect kanser di peringkat awal, dia orang tak rasa terlalu dibebankan dengan simptom ataupun sakit kan. Mungkin dia orang, tapi kalau yang contohnya macam leukemia yang akut kan, yang datang agak teruk kan, mungkin kat situ ada mempengaruhi emosi dia orang ke, dia orang masa terlalu sakit. Daripada kacamata seorang doktor, kita rawat manusia sama. Bangsa apa, latar belakang apa, darahnya merah sama. Kita berpegang pada prinsip etika perubatan kita. Do no harm. Patient ada autonomi. Cuma bila ada pesakit datang ke hospital swasta, mungkin expectationnya lain sikit. Dari segi fasiliti dan sebagainya. Tapi bagi kita yang merawat, pesakit tu datang ke hospital kerajaan atau hospital swasta, kemanusiaan kita tetap sama. Kemanusiaan tetap sama. Bagi saya, apabila mendapat diagnosis kanser darah, leukemia, limfoma, diagnosis kanser tu merubah hidup. It's a life-changing event. Saya nak tahu macam mana. Saya doktor ortopedik senang je. You ada fracture lah. Cut or don't cut. Kan? Tapi kalau kanser ni kan, macam nak break the news kan. So mungkin you ada cara you kan. Ortopedik ada juga kanser tulang lah. Iyalah. Sarkoma osteosarkoma ke apa, kanser tulang, barah tulang. Tapi jarang lah. Tapi kalau macam kanser darah ataupun you sendiri dalam bidang yang memang pesakit yang ramai itu pun sebahagian besarnya pun pesakit kanser darah kan. So mungkin apa tips you macam nak, ada tak patient yang suddenly you cakap, doktor, you biar betul kan, I rasa sihat je kan. Ataupun saya tak ada sejarah ni, tak ada di kalangan ahli keluarga saya yang ada kanser kan. Kenapa saya pula ada kanser? Macam, mungkin you boleh cerita satu pengalaman, break the news ataupun memberitahu patient yang dia ada kanser. Okay. Ada pesakit, sebab kita pun tengah bercakap tentang tema CML kan. Jadi chronic myeloid leukemia ni, kebanyakan pesakit saya sebenarnya dalam usia paling muda 19 tahun. Dan ada yang berumur 30 tahun, ada yang berumur 40 tahun. Jadi ini adalah satu julat umur yang produktif. Produktif maksudnya bekerja, membina career, berkahwin, membina keluarga, tiba-tiba dapat diagnosis kanser. Mana ada orang nak sakit kanser? Mana ada orang nak terima dengan senang hati? Jadi di situ tugas kita untuk mencari diagnostic precision ataupun ketepatan diagnosis. Jadi di dalam bidang hematologi, untuk membuat diagnosis kanser darah, ada beberapa kriteria mengikut garis panduan antarabangsa. Contohnya ujian darah dia, full blood count, bacaan sel darah putih minimum berapa. Dia ada kriteria. Seterusnya diagnostic precision melalui kajian histologi, iaitu bone marrow biopsy. Itu ambil biopsi tu yang ambil sum-sum tulang kan. Biopsi sum-sum tulang. Kenapa kena buat kat sum-sum tulang? Kenapa tak ambil darah yang dekat sini je? Kerana dalam sum-sum tulang tu kilang darah kita. Jadi bila kita ambil ujian sum-sum tulang daripada tulang dekat pinggul ni, kita sedut darah sikit, kita ambil sedikit cebisan tulang dan kita tengok bawah mikroskop. Kita dapat maklumat yang lebih banyak dan maklumat tu lebih tepat, insya-Allah. Seterusnya darah yang kita ambil tu pun kita boleh hantar makmal untuk tujuan mengenal pasti genetik, mutasi, kita boleh kira kromosom dia, kita boleh kira protein-protein yang tak normal, dan juga kita boleh buat test macam molecular test, flow cytometry. Jadi semua tu diagnostic precision di makmal kita beritahu pesakit
dengan cara yang simpatetik, dengan cara yang compassionate, supaya pesakit pun tak berteka-teki dah doktor ni betul ke tak. Semua dah buat ni. Ya. Kan? Takkanlah silap pula kan? Ya. Macam-macam test lah. Tapi itulah apa reaction dia. Ada ke pesakit yang macam okay, sorry doktor, saya rasa saya tak boleh terima semua ni, let me think, ataupun dia nak dapat second opinion. Benda tu common kan? Ya. Untuk pesakit yang tidak yakin atau ragu-ragu, sangat penting bagi pesakit tu mengetahui yang dia berhak untuk mendapat pendapat kedua atau second opinion. Kerana selepas tu nak kena rawat kan. Jadi kalau dia tak pasti dengan diagnosis dia, macam mana dia nak teruskan dengan rawatan? Jadi itu adalah hak pesakit untuk mendapat second opinion. Cuma dalam mencari second opinion tu, mungkin ada pesakit dia tak nak pun tahu dia dapat kanser, ataupun dia nak cari doktor yang akan cakap ni bukan, tak payah makan ubat. Dia macam nak jawapan yang dia nak. So sementara dia nak mencari macam tu, masa berjalan. Kalau dia ada kanser, sel-sel tu bercambah dan membiak. Jadi sometimes kita dah spend masa yang lama mencari opinion, tapi penyakit tetap tidak dirawat. Itu satu juga. Jadi so it's a fine balance untuk mencari doktor yang kita selesa dan kita yakin dengan ketepatan diagnosis tersebut.